Bilik pengurusan jenayah. Jenazah tu. Sebab aku tengok kau macam jenayah. So, betul lah. Okay guys, hari ni kita nak pasang apa tu? Kita nak pasang mat. Yang macam ni dekat sebelah sana lah. So hari ni kita ada Haikal kat situ. Sebab mat ni dia apa tu? Dia bagus lah. Jom. Yang ni 15 meter. Yang ni daripada sana 15 meter. Sebab kalau dia tak pasang, dia licin lah. Dan kita nak pasang dekat sebelah sana. Kalau hujan kan, dia memang licin dekat sebelah sana. Dekat sini dia licin. So ada 3 tempat lah. Tengoklah kalau dia muat, kita pasang kat 3 tempat. Sebelah sana, ujung tu, yang ni, dan sebelah sana. Okay, kita nak pasang benda tu dekat sini, mat tu. So dia kena potong lah. Sebab kat sini selalu kita tak boleh nak panjang sebab kita kena bawa mat tu dulu. So kalau rasanya 1, 2, 3. 3. So 1, 2, 3 tak payah semua kan. Kalau semua yang mat tu dia punya lebar tu terlampau besar sangat, nanti kita kena potong susah kan. Betul tak? Okay, so sekarang kita buat apa dulu? Solat dulu. Solat. Okay, silakan. Solat asar Jangan salah pula kan. Asar bang. Bau Bali. Dah macam bau Bali ada. Bau Bali tengkorak ni. Kau cuba angkat ni, kau tengok. Kau cuba angkat. Gila cuk. Kau angkat. Letak kat bahu. Cuba Kal. Berat kan? Berat. Gila Kal. Berat dia. Sebab yang ni mat ni, dia apa tu? Dia ada kualiti lah. Cuba kau tengok sini kan. Kau ada stage tu. Kau stage tu. Kau rasa kan kalau orang turun kan. Sebab aku dah 2 kali lah tergelincir kat sini. Dan nampak orang tergelincir. Kalau hujan kena ni, kau rasa licin tak? Kau rasa licin tak kalau tak ada? Bahaya tak? So, jom kita buka. Oh, nak pisau Saya ada pisau. Ada pisau? Ada. Pisau ni. Ni DIY ni. Beli kat DIY RM2 dah. RM2 ke? Lebih kurang kot. Warna kelabu lah. Cantik sikit kan. So yang balance ni nanti yang bertabur. Ambil sana lagi. Simpan dalam poket. Okay guys, siapa yang belum subscribe tu, jangan lupa subscribe, tekan loceng, like, comment and share. Betul? Siapa yang nak kenal Haikal ni dia ni mak rempit lah. So dia mak rempit. Jari kita beritahu lah, dia mak rempit. Pergi main lumba sana, lumba sini. So kita ambil dia, kita suruh dia dekat dengan masjid. Mana tahu satu hari nanti boleh jadi imam ke kan. AJK masjid. InsyaAllah. So yang ni panjang. So kita kena ukur dulu lah.
Biar dia buat seorang lah. Last time yang kat depan tu dah tengok saya yang buat dengan tim. Okay, kita nak letak macam mana kan? Yang ni dulu, yang ni rasanya 1, 2, 3 ataupun dia kat mana-mana kita potong dulu. Faham tak? Yang ni kalau kita melintang macam ni, pasang terus macam ni, nak potong macam ni, dia jadi apa? Dia jadi terlebih. Betul tak? So kita kena sengitkan dia macam ni. So kau sengitkan sini. Okay, cuba sengitkan dulu. Okay, cuba jatuhkan yang dekat bawah tu. Yang tu tolak lah. Tolak ke sana. Tolak ke sana dulu. Okay. So tarik. Tarik macam mana nak tarik kan? Duduk depan. Nanti dia mengelayut. Okay. Tolak tarik. Okay. So dia tak boleh ni. Jangan bagi habis sampai sini. Tak boleh kan? So dekat mana? Dekat putih ni. So bila dekat putih ni, itu dah termasuk. Nampak? Lebih sikit. So lebih, tarik sikit. Okay, tarik. Kejap. Okay, sekarang macam ni lah. Cuba tolak dia ke sini. Senang kita nak. Okay, tolak. Kita takut dia sengit tau. Bila kita dah potong, kita takut dia sengit. Tapi memang kita kena potong dekat sini lah. Kita bagi Haikal gunakan dia punya kepakaran dia. Pisau tajam tak? Tak tajam? Biar betik tak tajam. Susah. Jangan tarik macam tu. Kalau dia tolak je ke dalam tu. Kalau kita tarik dia, kau tarik dia ni apa tu? Dia akan tak sama. Baris dia jadi getah dia tak sama. So biar dia cuba. Boleh ke? Relax ke? Pisau tu kalau tak tajam, dia boleh potong Gal. Boleh patah kan Gal. Tapi boleh lah. Boleh. Serius sikit lah. Dekat sini tadi dah cakap dah. Yang aku jatuh je dah 2 kali. Kan? Yang orang aku nampak jatuh dah banyak-banyak kali lah. Sebab dia tiba-tiba lebar kat bawah kan. Tiba-tiba dia jatuh kan. Dia licin tempat ni kan. Lantai ni memang cantik tapi dia memang licin lah. Itu sebab nampak tu. Dekat situ tu dia orang dah standby tu. Penarik air. Yang depan ni orang tak masuk sangat. Yang depan ni ada lah. Dengan sini kan. Sebab bila orang ambil wuduk dekat situ tu, dia akan datang, letak slipper sini, lepas tu naik kat sini. Kat sini dah selalu jatuh. Ya, sila. Macam pembaris lah. Okey Gal. So yang dekat bawah ni, cuba turunkan yang ni kapet ni. Yang ni dekat bawah. Dia sama tak besar dia? Yang bawah dia sama kan? Adakah nak guna yang bawah ni untuk kopi? Tekap dia. Tak boleh? Jadikan ni. Boleh? Macam boleh? Ataupun Kalau dah ada acuan macam ni, lagi senang pakai gunting je. Lagi senang pakai gunting. Kalau dah ada acuan macam ni, pakai gunting. Potong. mana cari gunting? Kau pergi cari dekat dia Pak Gad tu. Kau dekat yang tengah duduk tu, pergi cari. Kau tanya dia. Dia selalu main TikTok ke kat sana depan tu? Mana? Tak ada gunting ada. Tak security. Tak ada. Dia orang tak ada gunting. Tak ada. Tak apa, aku ada gunting. Kau pergi check dalam kereta tu. Gunting tu dekat dalam apa? Beg kuning. Dalam beg kuning. Bukan beg kuning TikTok, kan? Kau jangan tersalah buka sebab dekat sebelah situ pula dia ada macam-macam ah.
Dia ada yang jenis boleh potong simin punya. Kau pergi ambil kat situ. Jangan salah ambil kau. Lari ke? Lari. Ni gunting dia. Macam saya ada pisau ada gunting ada. Okey. Teruskan. Jangan mengelamun. Sekarang ni kita berada di Masjid Setialam. Masjid ni kira besar kan. Cantik macam ni. Cantik ada sempoi kan. Dia macam Masjid Al-Aqsa. Kubah kuning kan. Dome of rock tu. Betul ke Dome of rock? Kan? Betul kan? Yang dekat Palestin tu kan. Al-Aqsa yang sekitar tu Al-Aqsa. Yang kuning tu. Uish. Kau power Kau tangan kanan ke? Tangan kanan. Boleh kau buat Sebab yang lebih ni kita nak letak dekat tandas wanita. Bukan tandas, apa tu? Wuduk ah. Dekat tempat wuduk bro. Sekali lagi Kal, jangan lupa like, subscribe dan share. Kita nak video ni, kalau video ni dapat bermanfaat kepada semua orang lah. Betul tak? Bukan kita kita jual-jual barang pun. Kita tak jual barang, kita bagi barang kan. Kita bukan marketing. Kita bukan marketing. Kita bagi barang buat macam ni supaya anak-anak muda yang merempit macam kau kan boleh buat benda-benda macam ni. Satu lagi, bila kita buat macam ni, dia boleh jadi viral. Lepas tu orang lain pun boleh buat benda yang sama. Masjid mendapat untung. Betul tak? Kita tak ada nak buat apa-apa lah. Kita buat macam ni bagi kerana Allah. Memudahkan orang lain. Memudahkan orang lain. Betul tak? Mana tahu kita bagi ni, besok Tuhan bagi kita berjuta-juta pula kan. So kita boleh lah. Ni ada rezeki kita buat ni. Awning. Letak nama kau. Haikal dah kaya nanti kan, letak awning. H. Alamak, H je. Jenama H bukan Hermes tu. Haikal. Okay, sir, hari ni saya nak test topek ni. Tengok kita boleh. Rinci dekat. Okay, cuba lari lah. Cuba lari. Cuba lari. Kau kena lambat lah. Lambat lah kau. Lagi sekali. Tapi ada perubahan. Ada ni lah. Ada macam dia tertolak kan. Yang tu. Dua ni kita tak nak sendiri pula. Sini Right. Macam pembaris. Betul-betul macam pembaris kan. So satu dekat sini, satu dekat situ. So kena tangkap gambar kan. Cuba kau lepak duduk macam budak bujang ni lah. Duduk cik gitu. Macam iklan lah. Kau boleh jadi model je. Tapi kau salah didikan kau ni. Lagi sekali tangkap gambar. Kau salah didikan, betul. Salah didikan yang Salah lah. Kau kena buat benda yang betul lah. So nampak ni, kita datang sini, suruh dia ni. Okey dah. Yang tu pergi ni. Ni guys, kita nak letak dekat mana tadi? Tandas perempuan. Kat tempat wuduk perempuan kan. Okay, let's go. Pisau tu simpan. Angkat. Angkat. Oh, Bali. Okay, jalan. Hebat budak ni kuat ni. Dia pernah main apa tu? Oh ni. Siapa nak beli kereta ni, ada kereta letak kat sini. Flyers. Dia pernah main ni, taekwondo untuk national budak ni. Tu pun daripada mak rempit kita jadikan dulu kan.
Okay. Yang tu guard. Handsome guard tu. Nah, jumpa guard. Assalamualaikum. Ustaz Faizal ada? Ustaz Faizal. Yang jaga ni yang petang punya mana? Yang pagi punya. Siapa tu? Dia. Siapa tu? Yang pagi punya. Dia orangnya. Abang pengawal keselamatan. Yang jaga tu selalu member saya. Tapi dia dah balik. Dia pukul 3 dah balik kan. Oh, dia pergi pusing kat sana kan. Dia buat apa? Dia pergi pusing kat sana tadi. Kita lalu lah, jom. Bilik pengurusan jenayah. Jenazah tu. Sebab aku tengok kau macam jenayah. So, betul lah. Bilik pengurusan jenazah, bukan jenayah. Tengok muka kau ingat jenayah, siut. Kita tak letak kat situ. Kita letak kat mana? Kat sini, bro. Okay, kita nak letak kat mana dia punya tempat wuduk dia. Ni bukan, ni toilet dia kan? Ni toilet, tak ada. Kita nak letak ni. Mana? Okay guys, masjid bukan tempat pembuangan kucing ni kucing-kucing yang datang lah. Ni seekor, ni 2 ekor. Jangan buang kucing kat masjid tu. 3 ekor kat sebelah sana tu. Betul tak? So bila banyak sangat kucing, banyaklah kerja nak kena buat kan. Taik-taik dia kan. So kita kena tunggu lah. Kalau tunggu apa? Nak letak mat. Kalau ada perempuan kat dalam tu tak boleh tu. Tu sebab kita panggil guard tu. Boleh ke? Sebab yang jaga guard ni tak ada. Saya tanya Ustaz Faizal jap. Perempuan tak panjang sangat. Okey guys, yang ni Ustaz Sazwan. Tu baru datang tu brother tu. Ustaz tengok ada orang tak? Ada orang. Orang lagi. Ada orang lagi. Okey, ada orang nampak. Itulah dia. Nak datang pagi lagi. Okay, line clear. Tujuan untuk record ni sebab kita nak tengok dia punya keluasan panjang dia punya kapet tu. Kat sini kita takut jatuh juga kan. Ya. Okey, Kal, kat sini kan. Daripada sini kot. Ustaz tengok mana yang sesuai Ustaz? Panjang lah. Tak, daripada depan sini Kal. Daripada sini. betul. Excuse Dia me. ambil daripada Okey. untuk kan. Pastikan dia sama line Kal. Macam ni. Kita nak sama line sini kan. Okey. Barulah orang tak jatuh. Kan? Panjang kan? Ngam kan? 6 ni. Syukur Alhamdulillah lah. Dia betul ngam. Yang ni boleh tarik lagi ni. Tarik lagi betul. Yang ni kita tarik ke depan sikit kot. Yang benda ni. Ini masih muat lagi ni. Ha. Muat Ha. Boleh ikut saiz ni. Tak apa, kalau kat situ je, kalau dia nak kat situ je. Yang tu boleh potong kan? Ya, panjang. Ataupun nak panjang lagi sampai ke depan ni. Yang ni kena adjust lah, tapi dia tak boleh atas ni lah. Tak boleh adjust lah. Kalau luar ni buat letak. Oh, Bini lah. dia tak tersandung lah, jangan tersandung tu. Macam tu boleh tersandung kat ni. Tak boleh. Ustaz punya tarik lagi. Ustaz punya tarik lagi. Tarik lah sampai ke depan pun. Boleh. Oh, sampai habis sini Okey, apa? Ni Pak Engku ni, Pak Engku. Tak boleh tu, yang tu. Boleh Tarik ke sana. Tak, tarik yang orang keluar tu. Sampai masuk duduk tu. Okey. Ya. Okey, Cun. So dia jangan tersandung sangat, dia boleh tarik sini sikit. Okay. Yang ni tak boleh ni. Yang ni kena tolak lagi sana sebab dia dia akan jadi ni. Tolak ke sana lagi. Tarik lagi. Dia kena ada gap. Sikit.
Okay, ni. Ini tarik sini sikit lah. Okey. Nak bagi cantik kan. Okay guys. Smart. Syukur Alhamdulillah. Jangan lupa apa Ustaz? Subscribe, like and share. Okay guys. Itu saja, sampai di sini saja untuk video kali ni. So kalau ada apa-apa nanti kita akan okay, kalau nak apa-apa berkenaan dengan Masjid Setia Alam, boleh jumpa dengan Pak Engku ataupun Ustaz Engku. Ustaz kat sini buat apa? Saya pentadbir. Pentadbir kat sini ya. SU lah. SU kat sini ya. Masjid Setia Alam memang the best lah. Orang memang best lah. So siapa yang nak buat apa tu? Nak infak something ke, boleh jadi Ustaz Engku. Assalamualaikum. Sama-sama.